Adakah MCA rasa sudah berjaya menyedarkan 95% pengundi Cina yang dulu mengundi di AP? Saya tak boleh nak bagi satu jawapan yang tuntas, yang tepat buat masa sekarang. Tapi yang pasti, ramai pengundi Cina sudah begitu kecewa. Kita akan lihat apa yang berlaku di PRN yang akan datang. Sekiranya tidak dilakukan serentak, saya yakin hasil daripada kerja-kerja lapangan kita, feedback yang kita dengar sangat jelas. Suaranya sangat jelas. Cuma sama ada mereka akan memilih MCA, itu saya tidak boleh mengambil kata-kata itu kerana benda akan berubah. Saya tidak boleh menganggap kata-kata sokongan mereka akan diterjemahkan dalam undi. Kita dapati semakin banyak kata-kata dorongan, kata-kata semangat pada anak-anak muda MCA untuk teruskan perjuangan, dan di situ saya lihat itu adalah satu harapan. Mereka mahu melihat MCA yang lebih baik. Saya harus akui, usaha ini memakan masa. Saya akan sentiasa tanya kepada pengundi Cina, sudikah anda memberi peluang kepada kami daripada DAP kembali ke MCA? Sekiranya MCA, kamu merasakan MCA boleh memberikan perubahan yang lebih baik. Dan kita kena objektif lah. Saya tidak mewakili generasi yang lalu. Saya mewakili generasi yang akan datang.